Alright geng, kita masak ni je lah geng ya. Keriti ya, sotong tak banyak. Kita simpan untuk esok. Ni je lah keriti asam podeh. Tu dia. Agak berdenyut lah. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, saya Manharu. Dah lama dah saya tak buat konten YouTube. Okey, kali ni hari ni berapa bulan Kena 4, 5. Hari ni 3 bulan. 3 bulan April 2026. Saya di mana? Di Teluk Kalong. Buat apa? Jom kita saksikan. Okey geng, ni dia pantai Teluk Kalong Teluk Kalong kat mana? Kat Terengganu le cok. Takkan dekat Perak. Dia bersebelahan dengan Kijal, berjauhan dengan Balok ni rupa keadaan dia. Alright geng, ni kali ni saya main solo sebab hari ni hari Jumaat. So kita pasang setup kemah pun solo lah Okey, ni dia salah satu kemah. Simple geng ni keadaan dia. Nature hike village Okey. Ni setup dia. Santai-santai geng, saya solo je. Ni biasalah dalam angin apa semua. Alright. Biasalah kereta ni rupa keadaan dia. Sorry geng. Okey, selamat pagi geng. Ini hari pertama saya di Teluk Kalong. Dan hari ni juga semalam kita baru sampai. Hari ni baru kita lancar tu keadaan laut dia. Doakan semuanya okey. InsyaAllah ada rezeki. Alhamdulillah, tak ada rezeki Masya Allah. Jom kita gerak. Cara Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah pergi dan balik ya Allah, dan dimurahkan rezeki pada hari Jumaat ini. Amin ya rabbal alamin. Okey geng, kita first start Bismillah. Okey, ini setup canda saya, canda yang tak tahu berapa tahun. Kita try dulu sebelum kita pakai canda baru ni. Kita pakai rambut cabang Y ini yang standard. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, balik dulu. Ikutkan kedalaman lebih kurang 17 Ini kita try. Kita belum pergi spot lagi Tengok kalau ada lah ada tahu.
Low sikit. Okey geng, alhamdulillah sotong yang pertama kita. Alhamdulillah. Itu dia. Mantap cah. Okey, saya Allah, cuy. Alhamdulillah, comel-comel sotong kali ni. Oi. Okey geng, untuk hari pertama ni ni dah sotong-sotongnya. Tak banyak geng, sotong tak ada saiz sangat. Ni je lah yang dapat. Alhamdulillah, orang kata nak makan tu dah lepel lah. Ni sotong dia. Lepas tu ikan tadi kita basuh siap-siap. Tu ikan kerisi, meko, ikan sebelah. Jadilah lepel buat lauk. Okey hari pertama ikutkan Teluk Kalung kuning walaupun
air besar. Tapi rasa tak ada kat sini kot. Mungkin tempat lain. Tak apa, kita cuba pada besok, hari Sabtu, hari kedua dan terakhir lah. Kalau besok pun tak okey juga, bungkui lah balik lah kita. Alright, jom pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kembali nak sambut. Ya, sotong yang pertama. Oh ya. Marah. Mari ada selalu boh. Hari kedua ni alhamdulillah sikit lah. Ya. Tu dia. Tapi saiz sekotel. Jadilah daripada tak ada. Okey, kita saksikan. Alright, agak jangan dia tinggi ngekor. Saiz ni. Oh gitu. Oh cik. Gitu. Kasar. Teruskan naik. Kita dah 6 pound. Lemak. Cukup. Ya. Kita mau. Di bawah be. Ini ngabang. Abang.
Oh, besarnya babang. Apa tu lah. Akhirnya, nah. Dapat juga si bapak. Lihat kau. Besar gila. Akhirnya. Cepat. Aku seimbang kau kan. Kod 15 ada? Duel? Alah sayang lah. Dia nak 15 pula kali ni. Kita hari 28. Ambil dulu. Ni lemang kot. Torak tadi kasar sangat. Wow. Oh. Ketupat. My God. Kan. Bukti ada. Ada. Ini taruh makan lah, kawan. Ini taruh makan punya tempat mah. Kita tarik cepat. Saya kecil. Oh ni lah. Malam-malam. Okey geng, apalah seekor saya abah ni. Alright geng, nampaknya misi 2 hari ke laut di Teluk Kalung selesai. Alright, kita fully candat. Semalam agak kurang memberasakan. Hari ni Alhamdulillah mungkin baru jumpa pot dia. Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Daripada 10 sampai sekarang. Tu dia. Kutip. Tak tahu lah berapa kilo geng tapi syukurlah geng. Hari ni lagi mantap lah. Semalam ingat dalam 12 ekor, tapi hari ni sukses dapat seekor torak. Torak penutup cerita. Seekor je. Jackpot lah ni. Okey, takat itu je lah yang perkongsian daripada saya untuk trip Teluk Kalung Candat 2026 InsyaAllah ada rezeki, Alhamdulillah. Tak ada rezeki, Masya Allah. Jumpa kita di lain masa, di lain hari. Saya Maharu. Bye. Angin lembut datang membelai, terasa tenang di dada. Seluruh isi bumi bagai ikut merasa.